Assalamualaikum. 2 hari sudah. Ya, 2 hari sudah. Okay, semalam lah. Semalam kita sebenarnya benda tu berlaku pagi semalam lah tu lah. Bukan 2 hari lah. Malam hari ni 2 hari lah. Okay. Kita dikejut dengan satu insiden yang betul-betul menyayat hati. Bila mana anak seekor gajah dilanggar oleh lori bawa ayam. Dan ibu gajah tu mengambil keputusan untuk menunggu mayat anaknya lebih kurang 5 jam. Di samping lori tu, dia mengamuk nak tarik dan sebagainya. Tapi apalah kudrat dia. Di mana tangan dan kaki dia. Jadi apa yang aku nak ceritakan sini bahawa aku sedih mengalir air mataku dengan kisah gajah ni. Kisah gajah ni sebenarnya bukan untuk gajah. Bukan untuk gajah tu. Kisah gajah ni adalah untuk kita, manusia ni. Di mana Allah Ta'ala menunjukkan pada kita bahawa kasih sayang tu bukan sama manusia je. Dia melangkaui, kasih sayang tu melangkaui makhluk. Setiap makhluk tetap akan menyayangi anak-anaknya. Allah Ta'ala telah menjadikan benda-benda macam ni, setiap makhluk berpasangan dan sebagainya, dan ada rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta yang Allah Ta'ala telah berikan daripada semua makhluk. Kerana itu, kenapa Allah Ta'ala bagi kita tu, pengajaran tu kepada binatang tu, kepada gajah tu? Sebab Allah Ta'ala suruh kita ingatkan kita bahawa dalam semua keadaan sekalipun, Allah Ta'ala sayang kat kita. Allah Ta'ala nak kita jadi orang yang baik. Allah Ta'ala nak kita jadi makhluk yang berguna. Allah Ta'ala nak jadikan kita jadi khalifah, cerita dia, di atas muka bumi ini. Jadi cerita dia, kita fikirlah, apa yang berlaku pada gajah sebenarnya bukan untuk gajah. Bukan cerita tentang gajah sebenarnya. Cerita tentang kita. Cerita tentang kasih sayang. Cerita tentang kehebatan rahmah Allah Ta'ala tu sendiri. Ihsan Allah Ta'ala tu sendiri kepada kita sebenarnya. Makhluk. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala jentik hati-hati kita dengan kes gajah tu. Kau bayangkanlah, seekor gajah pun sayangkan anak dia. Seekor anjing sayangkan anak dia. Kucing sayangkan anak dia. Biawak pun sayangkan anak dia. Bayangkan. Kadang kita tak sayangkan anak-anak kita, zurat-zurat kita, cerita dia. Jadi kita juga kena sayangkan orang lain, cerita dia. Takkan aku seorang aja masuk syurga. Orang lain tak nak dibawa masuk syurga juga ke? Kita kena bawa. Kita kena tarik dia orang. Kita kena sedarkan dia orang, cerita dia. Kan? Sebab dakwah ni, cerita dia, bukan secara macam kau kena jadi ustaz. Bukan kau kena jadi influencer. Tak perlu. Dakwah ni, sepatu huruf pun dah jadi dakwah. Cerita dia. Kau menceritakan tentang suatu kebaikan pun dah kira dakwah. Kau buat satu tindakan, dah kira dakwah. Kau memberi orang peluang untuk melaksanakan kebaikan pun dah kira satu dakwah. Bayangkan kalau membuang duri-duri di jalanan pun dah kira satu dakwah. Satu pahala sebagainya untuk kau. Itu dia. Kau bayangkan pihak munafikun, pihak kafirun, cerita dia. Kalau kau tak kenalkan dia orang dengan agama, cerita dia, dengan Allah Ta'ala itu sendiri, kau bayangkan bila sampai di mahsyar nanti, kan, di akhirat nanti, dia orang pertikaikan, kenapa kau tak ajak aku? Kenapa kau tak bagi tahu aku? Kenapa kau tak dakwah ke aku? Dia orang bertanya, dia orang akan pertikaikan depan Allah Ta'ala. Itu bagi yang tak tahu. Kalau yang bagi yang tahu, itu dia. Macam mana? Itu dia. Kau faham tak? Itu dia. Jadi, kebaikan, kelembutan sendiri pada hati seekor gajah tu, dia mengingatkan kita bahawa kita ni jangan sombong. Bayangkan gajah yang begitu kuat dan besar pun, dia ada perasaan dalam hati.
Tak ada sombong. Kalau dia sombong, dia boleh janamkan semuanya cerita dia. Dia boleh panggil geng-geng lain musnahkan apa ni lori tu. Tapi dia tak. Dia selesaikan diri sendiri saja cerita dia. Itu pun tak selesai. Kalau kau pernah tahu tentang anak gajah tu, kau tahu macam mana gajah tu boleh rapat dengan manusia, perhiditan dan sebagainya. Dah banyak kali dah dia ada apa interaksi dengan manusia. Tapi dia tak ada pernah pun mengamuk dengan manusia. Kata dia. Di situlah Allah Ta'ala ajar kita. Di situlah Allah Ta'ala tunjukkan bahawa makhluk, walau sebesar mana pun makhluk tu, walau sehebat mana makhluk tu kan, tetap bila Allah Ta'ala bagi kasih dan sayang tu, itulah cerita dia. Tak? Semalam ialah hari ibu. Betul ramai ustaz-ustaz mengatakan, jangan sambut hari ibu. Aku terang-terang cakap lah kan. Kebaikan tu, walaupun yang buat tu Yahudi, Nasrani, sebagainya, even kaum Inuit sekalipun, kita angkatkan kebaikan. Cerita dia. Jangan taksub sangat. Jangan bongok sangat. Jangan jadi bangang sangat cerita dia. Betul tak? Jadi bila ada orang buat, satu pihak kafirun ni buat, cerita dia, hari ibu contohnya, wah, ada pula kata jangan sambut, jangan itu, jangan ikut yang kalau kita ni. Tak adalah, ada sebab lah dia buat macam tu. Sebab apa nak mengingatkan kita. Kalau tidak, kita ni lalai. Manusia ni lalai. Orang Islam ni lalai je dia. Sebab at least satu hari diperingatkan untuk kita mengenang jasa seorang ibu. Hari berapa, satu hari diperingatkan kita. Hari guru yang diperingatkan. Boleh tak cakap kat ustaz-ustaz ni, lebay-lebay ni cakap, oh jangan sambut hari guru, jangan ambil. Mana sombong, itu makna menunjukkan kerana sombongnya diri kita ni. Sampai kita menidakkan hak-hak. Kita menidakkan kebaikan orang-orang lain buat. Sombong ke dia? Aku tak setuju dari dulu lagi golongan-golongan ni yang mengatakan jangan. Kata, sebabnya atas alasan itu projek orang kafir. Ingat, 3 kali Nabi cakap tentang seorang ibu. Sekali je Nabi cakap tentang seorang ayah. Bila ditanya oleh sahabat. Kau nampak tak? Betapa hebatnya. Jadi apa salahnya kita sambut? Bukannya benda tu kita sambut tu selakor. Bukannya kita sambut hari ibu tu jauh daripada Allah Ta'ala. Tak. Bila kita sambut hari ibu tu, kita kena ingat. Seseorang ibu tu melahirkan kita. Dan melahirkan kita. Katalah anak perempuan tu siap orang. Jadi bayangkan, tiada manusia yang lahir tanpa ibu. Bullshit lah cerita dia. Orang yang kata, oh saya lahir tak ada ibu. Ibu saya tak tahu mana. Ibu kau tak tahu di mana tu cerita lain. Tapi kau tetap dilahirkan oleh seorang ibu, cerita dia. Tak? Jadi fikirkan betapa Allah Ta'ala nak jentik hati manusia tu dengan seekor gajah. Dengan insiden seekor gajah aja. Aku sedih cerita dia. Ya. Aku tak kata apa cerita dia. Mak aku dah tua cerita dia. 85 tahun. 85, 86, 87. 87 tahun. Cerita dia. Walaupun aku jarang telefon mak aku. Walaupun aku jarang call. Tapi dalam doa aku. Segala-galanya aku doakan untuk dia, mak aku. Bapa aku. Even ex aku pun. Tak, kenapa? Aku doakan kebaikan untuk semua orang. Aku doakan semua orang masuk surga. Even musuh aku pun, aku doakan masuk surga. Sebab aku tak nak masuk seorang. Sebab kita ni, aku anggap semua doa-doa tu itulah amal ibadat aku. Aku tak banyak amal ibadat. Aku tak baca Quran macam korang. Macam ramai orang. Hafaz Quran tak? Aku tak hafaz juga cerita dia. Aku hafal lah satu-satu ayat cerita dia. Tapi macam aku cakap lah, aku tak hafal Quran cerita dia. Aku lemah beragama ni. Aku tahu kelemahan aku. Tapi aku selalu tak sombong bahawa ya Allah memang bagi aku satu kelebihan. Ialah aku sentiasa sedar diri bahawa tahap sombong itu sendiri bukanlah daripada aku. Sombong itu milik hak sepenuhnya Allah Ta'ala. Bukan hak aku. Jadi kalau kau tengok binatang gajah ni, kalau kau tak jentik dalam hati kau rasa sayang, kasih dan sayang, even terhadap haiwan sekalipun, aku tak tahu apa masalah dengan kau.
Cerita dia. Aku tak tahu. Mungkin lagi hina daripada iblis. Sebab iblis pun mungkin sayang anak dia. Ha, cerita dia. Sorry to say, tapi ini reality. Cakap, kalau kau tak ada terjentik hati dengan perasaan, terjentik hati dan perasaan kau tentang gajah tu, ataupun terkasih sayang seorang ibu dan sebagainya, sampai kau ikut cakap setengah-setengah orang mengatakan jangan sambut hari ibu sebagainya, aku tak tahulah. Mungkin kau ni lagi teruk daripada Azazel. Tu cakap. Sebab kita tu kau sombong. Kau sombong terhadap orang yang melahirkan kau. Yang memberi kau peluang melihat dunia ni. Kan? Memberi kau peluang untuk hirup udara ni. Memberi kau peluang untuk kenal. Inilah dunia yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Bagi peluang untuk kita. Mengendalikannya, mentadbir, menguruskannya. Cerita dia. Malah menjadi khalifah hadapnya. Kau tahu tak? Betapa teruknya kita. Takkan dengan seekor gajah macam itu pun kita tak boleh terjentik hati. Aku tak tahulah korang, tapi aku memang. Setiap kali aku tengok video dia, setiap kali aku dengar naratif orang bercerita tentang gajah tu, mengalir mata bang, cerita dia. Terasa dalam hati. Betul. Aku pernah ambil tindakan yang masa aku kerja dulu, cerita dia. Itu cerita lain. Cerita dia. Tetapi tetap kita masih ada kasih dan sayang terhadap sesama makhluk dan sesama makhluk Allah Ta'ala, cerita dia. Kasih dan sayang kita kepada binatang-binatang, kasih dan sayang kita kepada tumbuhan-tumbuhan, kasih dan sayang kita pada alam ni, cerita dia. Kau nak ke alam ni rosak? Kalau alam ni rosak, kau pun rosak juga, cerita dia. Kau faham tak tu? Jadi, fikir-fikirkanlah nasihat aku ni, cerita dia. Aku nasihatkan diri bukan untuk kau saja, untuk diri aku sendiri. Aku pentingkan diri aku sendiri juga, cerita dia. Nasihat aku tentang pada korang ni untuk aku. Kan? Bukan saja untuk korang berubah, untuk aku berubah. Jadi baik. Aku dah 54. Nabi 63, entah bila tahun aja aku boleh meninggal. Ramai kawan-kawan aku yang sebaya aku, dah muda daripada aku pun dah jalan dah, cerita dia. Dia dipanggil seru oleh Allah Ta'ala. Start daripada zaman SPM lagi ada sahabat sepupu aku meninggal, cerita dia. Bayangkan. Tentang gajah ni, cerita dia. Aku nak korang fikir lah. Aku nak korang tenung balik diri bahawa kita ni makhluk. Makhluk ni penuh kasih sayang sepatutnya. Jadi ingatlah tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.